Credit tu lah. So he already came up with the demo based on the screening yesterday. Nyanyi malam tadi dia siapkan terus demo sebab dia excited kan nak share kat aku pagi ni. So dia dah ada lirik kan, dia bagi for now dia bagi nama tajuk dia Terbang. Filem ni dia punya part yang paling mahal dia dekat situ sebab aku dalam kepala aku dari awal ni memang aku nak buat kau buat lagu ni. Ellie kata, aku cuba feel no scene ni. Aku macam ada sebenda crack tau. Tu bunyi take aku macam tak nak orang tengok aku nangis. Aku ingat aku seorang. Aku macam, babi tak macam saya. Tapi dia macam, rupanya dia pun nangis sekali kat tengah review tu. Aku senang kalau buat kerja, kalau benda yang aku refer tu memberi inspirasi banyak kat aku. Boleh? Boleh, insyaAllah. Oh ya, tapi aku tengah sakit. Aku tengah in pain. So macam ada struggle sikit. Oh, aku rasa macam sedih ekstra. Benda sedih tu aku pegang sampai ke malam. Lagi-lagi dah lepas 20 tahun berkarya ni, dia makin slow tak inspiration Tuhan macam tak nak bagi banyak selalu kan. Aku waktu siap draft, every time layan aku nangis. Okay, kalau benda yang boleh buat aku nangis, itu benda power bagi aku lah. Sebab sekarang ni Noh bagi macam ni, tapi Ellie nak panjang sikit. Touch Lagi Raza saya- Hisham, touch No bergabung. That's the idea sebenarnya. Yeah, that's why Tapi dia kau buat tu based on lagu orang. And then kau expect lagu aku nak jadi macam lagu mak tu. Tak. Cukup je. Lagu aku dah buat up ni buat lagu untuk kau ni. Itu sama ada. Itu aku sebenarnya nak bicara kau sama ada kita ambil. Kita cuba ambil yang belakang ni. Faham tak? Sebab itu mission aku untuk bagi filem ni atas permintaan director Ellie ada macam how do I completekan filem ni dengan sangat minimal dan estetik yang singer-songwriter. In a way kan, sebagai seorang penulis lagu kan, mid 30s kan, kau dah ada writer's block tu. Kau dah, aku tulis apa ni siap. So untuk aku diberi inspirasi, nah ni filem ni baik ni, kau cuba buat lagu. So dia macam bagi aku inspiration yang gila babi. Jarang tu dapat inspiration sampai aku biasanya excited dengan task ni. Aku harap lagu aku ni betul-betul mengkomplitkan filem ni.